Tahu tak korang, di pedalaman Sarawak terdapat sebuah pekan kecil yang hanya boleh diakses melalui udara atau perjalanan darat yang mencabar. Inilah Bario. Bario ialah sebuah pekan kecil yang terletak di tanah tinggi pedalaman Sarawak dengan anggaran penduduk sekitar 1,000 hingga 1,500 orang. Majoriti penduduknya merupakan masyarakat Kelabit yang beragama Kristian. Cara paling mudah untuk ke sini adalah dengan menaiki pesawat Twin Otter Airborne dari Miri dengan penerbangan sekitar 50 minit hingga 1 jam. Bagi yang memilih perjalanan darat, perjalanan menggunakan kenderaan pacuan 4 roda boleh mengambil masa sekitar 10 hingga 14 jam bergantung kepada keadaan jalan dan cuaca. Walaupun jumlah penduduknya kecil, menurut komuniti setempat, terdapat sekitar 19 keluarga Islam yang menetap di Bario. Kalau korang ingin melihat sendiri keharmonian masyarakat di Bario, datanglah ketika berlangsungnya Pesta Nukenen, sebuah festival yang menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat untuk meraihkan budaya, makanan tradisional dan warisan komuniti Kelabit. Bagi aku, Bario bukan sekadar memukau dengan keindahan alam semula jadinya, tetapi juga menjadi lambang perpaduan, keharmonian dan saling menghormati dalam sebuah komuniti kecil. Jadi, kalau korang berpeluang untuk cuti-cuti Malaysia, apa kata singgahlah ke Bario.